you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nazim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali kita di segmen creepy dan kisah seram malam ni adalah tentang saka. Agak sensitif tapi memang wujud dalam masyarakat kita. Dan untuk yang tak tahu, saka ni biasanya merujuk kepada jin atau khadam yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga tau. Dan orang dulu-dulu, zaman dulu-dulu kan bela saka ni untuk pelbagai tujuan. Contohnya sama ada nak jaga kebun diorang, ataupun nak nampak diri diorang hebat, nak duit, harta, ataupun nak lindungi keluarga daripada musuh, daripada askar-askar tentera jahat. Tapi bila empunya badan meninggal dunia, saka tu tidak akan pergi begitu sahaja ya, sebab dah buat perjanjian kan. Jadi dia mula mencari pewaris yang baru. So ini adalah kisah benar yang diceritakan oleh salah seorang subscriber kita tentang macam mana dia sendiri berdepan dengan gangguan saka dalam keluarga dia. Tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. So subscriber dia menggelarkan namanya Ida. Masa kecil lagi dia selalu dengar orang kampung ni mengata, berbisik, katanya arwah atuk dia ada pendamping, ada jin yang dipelihara. Dan waktu hidup kan, atuk dia memang nampak sihat tau, walaupun umur tu dah lanjut, dah tua gila, tenaga tetap kuat, tak pernah sakit yang dalam tempoh yang lama. Tapi bila atuk meninggal, keadaan banyak berubah. Malam-malam rumah jadi seram. Kadang-kadang tu ada terdengar bunyi orang berjalan dekat atas atap, barang jatuh sendiri dalam rumah, dan kadang-kadang bau hanyir macam bau darah ataupun bangkai muncul tanpa sebab. Dan mak dia pernah pesan tau, kalau kau dengar bunyi pelik kan, jangan tegur, sebab mungkin saka arwah atuk kau tengah cari pewaris. Straight to the point, mak dia cakap macam tu. So masa dia tingkatan 2, gangguan tu makin kuat. Malam-malam dia kerap kena tindih, rasa sesak nafas, dan dalam keadaan separuh sedar, dia nampak ada bayang hitam besar berbulu duduk dekat hujung katil. Kadang-kadang dia termimpi ada orang cakap dekat dia, kau pewaris seterusnya, ikut aku. Nasib baiklah dia terus tersedar. Dia cuba baca ayat suci, ayat kursi, tapi mulut dia terkunci sebab dia terus kena tindih lepas pada mimpi tu. Yang dia mampu sebut Allah, Allah berulang kali. Dan korang tahu tak kenapa saka ni dia ikut keturunan? Sebab jin yang dah dibela tu, dia dah terikat tau. Dia dah terikat dengan keluarga tu disebabkan perjanjian yang telah dibuat lah. So bila tuan dia mati, dia akan cari waris baru, dan biasanya anak atau cucu. Dan kalau keluarga tu menolak, gangguan akan berlaku. So tanda-tanda ada saka ni bila dia selalu mimpi ular, harimau, binatang-binatang yang buas kan, badan lesu tanpa sebab, kerap sakit misteri yang tak dapat dikesan oleh doktor. Kau sakit, kau batuk berdarah dah ni, bila pergi jumpa doktor, doktor tengok everything normal. Ataupun ada suara dan bayangan yang minta perhatian lah, yang seram-seram tu. So gangguan Ida ni makin teruk, keluarga Ida ni makin teruk, sampai satu malam dia terus menjerit-jerit dalam tidur. Badan Ida ni jadi macam kuat yang luar biasa tau. Macam ada benda lain yang mengawal badan dia. Keluarga dia, satu keluarga panik, terus panggil ustaz kat kampung tu. Ustaz tu datang, bacalah ruqyah, dan masa ayat Al-Quran diperdengarkan, dia tiba-tiba mengilai si Ida ni. Suara dia berubah kasar. Dia cakap, aku penjaga keluarga ini, jangan halau aku. Ustaz tenang, sambunglah baca surah kan. Lama-lama suara tu makin lemah, dan selepas sesi rawatan, Ustaz jelaskan yang ini memang saka keturunan, dan jin ni dah lama ikut arwah atuk kamu. Dia nak pewaris baru, tapi kalau kamu sekeluarga tolak, memang akan jadi gangguan lah. Jangan takut, teruskan solat, zikir, baca surah Al-Baqarah dalam rumah, dia cakap. So lepas daripada kejadian tu, keluarga dia buat keputusan, of course lah tak nak ambil saka tu kan. Jadi diorang
Jalanilah rawatan berulang kali, berdoa dan berpegang kuat pada agama. Walaupun gangguan tu tak hilang serta-merta, tapi makin lama makin berkurang lah. Cuma adalah sekali-sekala tu ada terasa macam diperhatikan, terdengar bisikan. Tapi yang penting diorang nekat dan diorang takkan mewarisi warisan saka tersebut. And korang tahu tak, cerita Ida tak habis sampai situ ya. Lepas Ustaz rawat rumah Ida malam tu, semua orang ingat gangguan dah berakhir lah. Tapi sebenarnya malam tu lah gangguan mula jadi lebih kuat dan lebih jelas. Ida cerita masa tu hampir pukul 3 pagi dia terdengar bunyi orang ketuk tingkap bilik dia tau. Dia cuba beranikan diri, dia intai sikit daripada celah langsir dan dia terkejut bila dia nampak bayangan hitam berdiri betul-betul dekat luar dengan mata merah menyala merenung tajam dekat arah dia. Ida terus jerit dan pingsan. Esoknya bila dia bangun, dia perasan ada kesan tapak kaki berlumpur dekat luar tingkap bilik dia. Padahal semalam tak hujan langsung. Beberapa malam kemudian, adik Ida yang baru umur 5 tahun pula diganggu. Setiap kali hampir tengah malam, adik dia ni akan menangis tanpa sebab tau. Bila mak dia tanya kenapa menangis, adik dia jawab ada atuk dekat ujung katil. Dia suruh adik ikut. Mak Ida terkejut guys cakap macam tu, sebab arwah atuk memang suka duduk bersila hujung katil masa dia hidup dululah. So Ustaz bila dengar macam tu, Ustaz terus cakap itu saka yang menyamar. Dia tahu budak kecil ni senang diganggu. Dan seminggu selepas rawatan kedua, rumah Ida ni mula dihantui dengan bau yang pelik. Kadang-kadang bau bangkai, kadang-kadang bau hanyir darah macam dia cakap tu kan. Dan bau tu selalunya muncul masa azan maghrib. Dan paling seram, Abang Ida pernah nampak bayangan merayap dekat siling ruang tamu guys. Korang tahu tak apa yang kamu tengah fikir sekarang? Kamu tengah fikir scene cerita Pontianak Harum Sudah Malam yang dia merangkak dekat tangga tu. Sial lah. Yang ni merayap dekat ruang tamu, siling ruang tamu tau. Dan katanya benda tu bentuk dia macam kera hitam yang besar bergerak laju. Dan kalaulah saka masih berkeliaran, maknanya jin tu masih tak apa orang kata, tak reda lah ditinggalkan tuan dia. So malam Jumaat, Ustaz datang lagi. Kali ni dia bawa beberapa pelajar tahfiz untuk sama-sama bacakan Yasin dalam rumah Ida. Masa bacaan sampai satu ayat ni kan, tiba-tiba Ida ni meronta-ronta. Ida tak ingat ayat keberapa dan suara dia berubah jadi kasar. Dia cakap, aku penjaga keluarga ni, jangan halau aku. Kalau kau halau, aku bunuh semua zuriat dia. Ustaz tenang kan, Ustaz teruskan ruqyah dan Ida masih menjerit kesakitan. Sampai dah badan dia dah lebah-lebah macam dipukul lah. Dan Ustaz jelaskan itu tanda saka tengah melekat pada Ida, cuba masuk sepenuhnya. Dan masa rawatan terakhir, Ustaz dapat tahu sesuatu. Rupanya dulu arwah atuk Ida pernah buat perjanjian dengan saka dengan janji yang akan memberikan makanan setiap malam Jumaat dengan syarat saka itu jaga dia dan kebunnya. Bila atuk meninggal, perjanjian tu terputus, tapi jin tu rasa hak dia tu dikhianati. Sebab tu dia mengamuk, dia cuba paksa keturunan ambil alih. So Ustaz cakap, ni bukan mudah ya, sebab saka ni memang dah lama bertapak. Kalau keluarga tak istiqamah, dia akan datang balik. So selepas beberapa minggu rawatan berterusan, bacaan ruqyah, surah Al-Baqarah setiap malam dan solat berjemaah, gangguan tu dah mula reda lah. Bau yang hanyir tu pun hilang, bayangan hitam tak muncul lagi. Adik kecil Ida pun tidur lena tanpa diganggu. Dan bila Ida dah dewasa, tibalah masanya dia nak berkahwin. Malam sebelum akad nikah, keluarga baca bacaan doa selamat kat rumah. Everything nampak tenang. Tapi bila jam hampir pukul 12 malam kan, tiba-tiba lampu ruang tamu berkelip-kelip macam ada elektrik yang tak stabil. Tengah orang sibuk kemas baki makanan, Ida terdengar, aku penjaga kau, kau tak boleh kahwin. Ida terus pengsan. Dengar benda tu, dengar suara tu dekat dapur, memang terus pengsan. Dan peliknya bila dia sedar keesokan paginya, kaki dia ada lebam. Dia pelik, aku kena sihir ke kan? Dan walaupun dah dipulihkan dengan bacaan doa, hati Ida
tetap rasa tak tenang, macam ada sesuatu yang tak kena lah dengan perkahwinan dia ni kan. Dan selepas Ida berkahwin, dia mula mengandung anak pertama. Waktu ni gangguan kembali muncul. Hampir setiap minggu Ida mimpi ada seorang budak kecil perempuan berambut panjang datang duduk dekat tepi katil. Budak tu akan pegang perut Ida sambil dia ketawa. Aku nak jaga anak ni nanti, biar dia jadi milik aku. Dan Ida terbangun dalam keadaan sesak nafas tau, menangis ketakutan. Suami dia hanya mampu tenangkan dengan bacaan doa. Tapi itulah, mimpi tu berulang-ulang, seolah-olah macam Saka tu memang cuba nak ambil alih zuriat dalam kandungan. Bila anak Ida lahir, malam pertama diorang balik rumah, baby tu menangis tak henti. Ida dengan suami dia cuba dokong, bagi susu, macam mana lah buat kan, tapi tetap tak diam tau. Nangis dia tu macam mata dia terbeliak, mata baby tu terbeliak. Seram pula aku buat mata macam ni, dah pakai contact lens kan. Tiba-tiba pukul 2 pagi suami Ida nampak dah ada shadow warna hitam berdiri dekat hujung buaian. Bayangan tu macam tunduk, macam nak ambil baby tu, macam tu tau. Suami dia cepat-cepat baca ayat kursi, sebab suami dia ni dulu budak tahfiz tau. Kadang-kadang suami dia ni pernah berubat orang juga, jadi dia macam kadang-kadang boleh nampak juga. So dia dengar bayangan tu tengah ketawa perlahan sebelum dia hilang dekat penjuru bilik. Menurut suami dia nampak benda tu macam asap pergi dekat dinding and tembus, hilang macam tu. Lepas tu setiap kali malam Jumaat, baby Ida tu mesti menangis berjam-jam, seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang cuba mendekat. Akhirnya keluarga Ida ni panggil lagi ustaz yang lebih berpengalaman kan, dan rawatan kali ni lebih berat lah sebab Ida kerasukan, suara dia berubah lagi sekali. Anak tu aku punya, kau tak berhak jaga dia cakap macam tu. Ida menjerit dan tubuh dia tu kuat macam lelaki tau. Korang bayangkan 4 orang kena pegang baru boleh kontrol si Ida ni. Ustaz baca ruqyah berulang kali. Kenapa tangan aku ni rasa sejuk semacam tiba-tiba meremang. Tengah bercerita boleh meremang. Yelah, itulah salah satu keburukan menjadi YouTuber kisah seram ni. Dan benda tu meraung kesakitan. Lama-lama suara tu hilang. Ida rebah, pingsan dia lama kali ni. Dan ustaz kata Saka ni sangat-sangat degil. Kalau keluarga lalai sikit, dia akan cuba lagi. Tapi insyaAllah dengan doa, kekuatan solat, dia akan lemah. So lepas buat rawatan besar-besaran tu, Ida nekat untuk memang tak tinggal solat, sentiasa hidup dalam suasana bacaan Al-Quran. Dia dengan suami dia memang selalu baca surah-surah lah dekat dalam rumah kan. Dan gangguan tu akhirnya makin kurang. Baby pun tidur lena sebab ustaz tu kata dah putuskan ikatan tu. Tapi Ida tahu dalam hidup dia memang Saka arwah atuk dia tu memang akan sentiasa cuba kembali lah macam tu. Dan sampai ke hari ni memang setiap kali ada malam yang sunyi, Ida masih rasa ada mata merah yang mengintai dia daripada luar rumah. So itu macam tanda yang Saka tu betul-betul belum pergilah sebenarnya. Cuma dia semakin lemah sebab keluarga Ida ni memang menolak keras kehadiran dia. So inilah perjalanan panjang Ida ya, dari kecil diganggu sehinggalah dewasa. Dan sampai anak dia sendiri hampir dituntut Saka keturunan. Dan pengajarannya jelas dekat sini, Saka bukanlah warisan yang dibanggakan lah. Dia bukan pelindung, tapi dia sebenarnya beban yang akhirnya akan menghancurkan generasi keturunan kita. Jadi kalau ada tanda-tanda pelik dalam keluarga, janganlah berlengah lagi. Carilah rawatan Islam secepat mungkin. Okay? So kami rasa itu sahaja video untuk hari ini. Thank you kepada Ida sebab sudi kongsi pengalaman seram ni berserta pengajaran sekali. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!